kita dah sampai dekat Honor 400 Pro Roadshow dekat IOI City Mall Putrajaya. Ini dia punya aktiviti. Ada 1, 2, 3, 4. Jom kita try semua. Ini kita ada stamp card, ada 3 booth, 1 time machine, teleportation AI eraser dan teleportation untuk AI cut out. Yang ni kita ada time machine yang boleh ubahkan gambar jadi video. So ni gambar yang kita dah ambil. Lepas tu start generate. Yang ni gambar sebelum, ni gambar, okey. So bila jadi video, tengok. Wah, muka gerak, badan gerak. Magic. Okey, dah dapat 1 chop. Lagi 2. So ni booth yang kedua. Kita boleh ambil gambar kat sini. Ini ada prop. Tengok tu. Siap ada surfboard lagi tau. So kita ambil surfboard. So yang ni kita ada feature AI cut out. Bila kita tekan, dia akan potong gambar kita tau. So kita boleh gerak-gerakkan macam ni. Lepas tu kita boleh tukar background. Kita pakai background sungai. Cuba tengok tu. Gambar kita sekarang dah tukar background. Background dekat sungai, dekat atas hotdog. So inilah hasil dia. Gambar tadi mula-mula dekat background ni, sekarang dekat background yang lain. Dan ini hasil dia bila jadi video. Wah, berlayar di atas hotdog. Alright, so kita dah cukupkan ketiga-tiga chop. Masa untuk redeem hadiah. Wah, dapat cookies Honor 400 Pro 2 piece. So sekarang ni kita boleh transfer data daripada iOS ke Android. Malaysia's first cross OS. Boleh Windows, iOS dengan Android. So sekarang kita nak cuba transfer file daripada iPhone. So kita just select gallery. Kita nak transfer gambar ni. Pilih Honor Pad 10. So dia tengah transfer. Cuba tengok tu. Cepat macam airdrop. So gambar daripada iPhone dah masuk ke Honor Pad 10, device daripada Honor. So sekarang kita cuba transfer ke laptop pula. Tengok dia tengah transfer file. Dah masuk dah. Gambar daripada iPhone kita boleh pindah ke laptop. So ni dia gambar dapat hard copy tau. So kalau korang datang dekat roadshow ni, korang boleh print satu gambar macam ni.